Iman. Pengertian iman dan rukunnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta langit dan bumi. Alam tidak kekal. Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezeki didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman ialah pengakuan dengan lisan, membenarkan di dalam hati, beramal dengan anggota badan. Rukun iman 6 perkara. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab. Keempat, beriman kepada Rasul. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Keenam, beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah berarti wajib meyakini Allah itu ada. Allah itu esa. Tiada yang serupa bagi Allah. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat berarti wajib meyakini malaikat dijadikan daripada cahaya, makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab berarti wajib meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul, menjadi panduan kepada manusia, mengandungi perintah, larangan, janji, baik dan buruk serta kisah-kisah. Beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul berarti wajib meyakini Rasul merupakan seorang lelaki yang mulia, menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan wahyu kepada manusia dan jin. Beriman kepada hari kiamat.
Beriman kepada hari kiamat berarti wajib meyakini alam ini akan hancur dan musnah apabila tiba waktunya. Semua makhluk yang bernyawa akan dibangkitkan semula di padang mahsyar. Semua amalan makhluk akan dihisab. Beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar berarti wajib meyakini qada ialah pelaksanaan. Qadar ialah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam, 5 perkara. Pertama, mengucapkan 2 kalimah syahadah. Kedua, mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Kelima, mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Mengucap 2 kalimah syahadah. Kalimah syahadah ialah mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Lafaz syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Solat ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Mematuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Menunaikan zakat. Zakat ialah mengeluarkan sebahagian harta yang ditentukan oleh syarak. Diagihkan kepada asnaf yang berhak menerimanya. Berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula terbit fajar hingga terbenam matahari. Mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Haji ialah mengunjungi Baitullahil Haram pada bulan-bulan haji, mengerjakan rukun-rukun dan wajib haji, mematuhi syarat-syarat yang tertentu.